Ustazah, ada orang bagi feedback. Oh, Nisa. Feedback apa pula? Sukalah Nisa share-share feedback ni. Dia cakap, syukur Alhamdulillah saya dah beli. Sabunnya wangi dan lembut. Ada kesan untuk hilangkan jeragat dan kulit pisang. Terima kasih. Kenal ke produk ni? Masya Allah. Maksudnya Hydra Blue. Ya, betul Ustazah. Ya Allah. Okay, so ada 3 perkara yang dia mention. Wangi, kurangkan jeragat dan kurangkan kulit pisang. Betul. Masya Allah. Okay. Wangi dalam Hydra Glow ni sebenarnya ada 3 bahan utama. Wangi, rose water, aloe vera, satu lagi saffron. Bila kulit kering, lagi umum macam saya, kulit tangan atas, memang isu kulit kering. Bila kulit kering ni, apa ahli produk kita pakai serum pun susah. Sebab lepas tu, kulit kering menyebabkan kulit tu memang jadi jeragat cepat naik lepas kulit pisang. Dan kerana ada rose water, saffron pun sama, dia mengatur cerahan. Aloe vera tu memberi kelembapan dalam tempoh yang lama. Sebab itu bila kelembapan cukup, hydration cukup, automatik kita akan nampak kulit pisang dan juga jeragat mula kendal. Itulah dia. Terima kasih baca feedback tu. Okay, nak sambung pula.